Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Faiz Fahmi bin Muhammad Syarifuddin daripada kelas 5 STEM 2. Dan hari ini saya akan berkongsi resepi tentang cara-cara untuk membuat burger ayam double special. Sebelum kita memulakan acara memasak, kita memperkenalkan dulu bahan-bahan yang diperlukan. Antaranya mayonis, sos cili, isi ayam daging, burger roti, kobis dan juga timun. Dan yang paling penting adalah telur. Baiklah, sekarang kita mulakan cara memasak kita. Yang pertama, kita membakar isi ayam daging dahulu sehingga dia garing dan betul-betul masak. Kemudian kita memasak pula bahagian roti atas dan juga bawah supaya ia lebih garing dan juga rangup untuk dimakan. Kemudian kita menggoreng telur sebagai ramuan istimewa kita dalam masakan ini. Selepas beberapa minit, kita masukkan isi ayam yang telah dimasak tadi ke atas telur itu dan dibalut dengan rapi dan cantik tersusun. Baiklah, setelah semuanya sudah disiap dimasak, kita teruskan dengan menyusun bahan-bahan kita satu persatu untuk dijadikan burger yang indah dan cantik. Bahagian yang ditunggu-tunggu. Tidak sah kalau tiada pengulas makanan. Dan dengan ini saya menjemput rakan baik saya iaitu Muhammad Faiz Afiq bin Abdullah untuk mengulas resepi istimewa saya ni. Mana Afiq ah? Afiq. Alamak. Dah sampai. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya akan rasa masakan makanan kawan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia sangat sedap dan lazat. Memang resepi dia adalah mudah, sedap, lazat, senang nak dibuat. Boleh lah. Saya bagi 10/10. Sekian, terima kasih.